Okay, so you sebagai manager kan, what do you think kalau you nak cari kerja, apa you pentingkan? Apa you letak pada nombor dua? Kalau tanya lah, honest, sebagai pekerja yang saya cari, first saya akan tengok pada penampilan dulu. Pasal first impression is penting untuk kita nak nilai seseorang. Lepas tu baru kita cuba untuk berborak dengan dia. Sama ada dia mampu berborak dengan kita ke tak. Lagi satu, bila kita bercerita pasal line yang saya ceburi sekarang, memerlukan orang yang pandai berbual, memerlukan orang yang dapat memahami dan mudah menerima sesuatu daripada orang. Okay, jadi daripada situ saya menilai orang, ataupun saya kalau nak Melayu dia interview, English dia interview, Melayu dia apa, temu-temu. Nak temu dia ke orang, saya akan cuba untuk dapatkan orang yang boleh dapatkan kriteria macam-macam.